Suan, umpamanya Selat Hormuz itu 20% daripada seluruh perbekalan laluan minyak, gas dan beberapa keperluan asas yang lain. Ada lagi umpamanya Bab el-Mandeb, ada lagi terusan Suez. Ya. Tetapi bukan sahaja laluan saja. Kalau soal laluan, alhamdulillah hubungan baik kita dengan Iran menyebabkan kapal Petronas telah melepasi dan dalam beberapa hari ini akan sampai ke Pengerang, insya-Allah. Tetapi dia tidak berakhir di situ. Kos minyak yang lama ni yang dari naik, yang diambil sebelum perang tersangkut di Hormuz dan sekarang beralih ke Pengerang, itu kosnya meningkat kerana kos insurans itu telah melepasi 100%. Kos pengangkutan sendiri, freight charges juga bertambah. Maknanya minyak yang asalnya itu sepatutnya rendah untuk diproses di Pengerang, itu sudah meningkat kosnya. Sebab itu saya katakan, rakan-rakan terutama penjawat awam umumnya, itu harus mengikuti supaya turun menjelaskan. Bukan soal mempertahankan Perdana Menteri atau Menteri Lok ataupun kerajaan. Menyatakan hak. Dan kalau ada pandangan balas, mengatakan bahawa ada beberapa hal yang tidak disenangi ataupun harus diusulkan, saya telah sarankan sejak awal bahawa perjumpaan-perjumpaan dan mesyuarat jabatan baik oleh ketua jabatan atau KSU harus dimanfaatkan untuk memberikan pandangan, bukan di satu pengarahan monolog oleh KSU atau KP, tetapi untuk memberi ruang pandangan dari bawah. Jadi itu saya tidak pertikai kalau ada pandangan-pandangan untuk memperbaiki, tetapi tidak boleh hukuman macam seperti ini. Ada ulas-ulasan, ada yang digelar sebagai ulama dan sebagainya, dan berikan pandangan begitu. Ada ulama yang terkenal, yang ada banyak pengikutnya, yang beri pandangan, umpamanya dengan mengatakan, tak betul, minyak tak naik, di Malaysia saja naik. Itu fahaman kedangkalan ilmu yang ketara, tapi diselubungi oleh pahaman agama dan Al-Quran, menyebabkan orang agak percaya. Tapi dia tidak membantu, malah mengelirukan